macam mana? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudi buka dan tengok video ni. Okay, so untuk video kali ni kita nak makan spicy chicken black bean apa benda entah kan. Ni kita masak 4 pack. Aku tak tahu sama ada boleh habiskan ataupun tak. Betul? Mak biasalah kan. Hari ni kita makan ini. Cih. Rasa-rasa hari ni kita bersama talent bersama Encik siapa ni? Khairi. Dia jarang-jarang masuk kan. Kejap ada kejap tak ada. Sekali masuk handsome lah. Sekali masuk ni hari ni mempersona. hari ni dia masuk dalam konten kita. Betul. Begitu. Dia kuat makan tau. So Harry rasa-rasa boleh habiskan Boleh tak habiskan ni? tak? InsyaAllah boleh. Boleh, insyaAllah boleh. Sebab Harry tak pernah lagi Kita makan tenang-tenang. Tenang-tenang. Harry tak pernah lagi rasa apa ni, rasa ramen lah, kira ramen Ni yang terbaru tau. Ni yang terbaru, dia pedas korang. Biasa yang tak pedas, ni yang pedas. Tak apa, tahap level ricis yang paling pedas orang itu nak makan. Betul, okay, memang So kuat. kita pun tak Caca rasa Habis. Habis. Alhamdulillah. Caca ni saya pujuk ni korang. Kalau tak dia rasa sebab dia tak Puasa. Weh. jangan cakap macam tu. Puasa. Tak baik. Okey korang, sebelum kita nak teruskan video ni, kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel Tatu, jangan lupa untuk Komen, share, dan kakek lonceng bawah. Okey, pada yang belum subscribe tu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe notifikasi korang supaya korang tak terlepas video tak upload. Tak apa tu lama, mari kita makan dan sebelum tu kita baca doa. Amin. Air Harry. Harry punya air lemak. Wih, sedap ni air kau. Siapa tu? Sini Caca. Ya, itu Harry punya. Aku punya macam mana? Kau kenapa tak ambil? Ini aku punya. Ini Dia punya. makan kat situ langsung. Boleh? Kau dekat. Aku susah. Macam apa? Nah, Harry. Boleh. Kita tengok. Okey. Lah, macam itu. Ya Allah, kau gelak macam mana? Bukan nak Bismillahirrahmanirrahim. Tak mau putus tak? Bukan sedap ah. Jode. Hei, Mana aku? rasa sikit sedap ke tak? Pandai aku masak kan? Sedap Harry? Betul Harry? Sedap kan? Yang kata pedasnya mana? Inilah katanya pedas, spicy. Tak pedas pun. Serius ah? Sedap. Tak boleh lawan yang ramen kat yang Yang ricis tu. pepper. Oh, ghost betul pepper pedas. Ghost pepper memang pedas Tak Rahim. pedas. Ni pedas sikit je. Oh, pernah manja-manja orang kata. Manja-manja. Sedap kan? Pedas ke? Macam dia kata tak pedas baby. Tipu. Mulut aku berudang. Ini ke mana? Hei, saya makan dulu. Siapa nak tengok kita konten macam ni? Nak. Siapa yang sini nak kawan baby? Saya. Mama tak nak kawan baby. Ya. Tanya Mama. Mama nak kau baby tak? Kan? Air kuat. Tapi, ni ada letak kacau sepenuh ni. Dah kacau dah? Kacau. Pedas juga sikit-sikit. Baru dapat rasa pedas bila dah makan tadi. Pedas sangat Masa cakap bawah. starting makan tak rasa pedas sangat tau. Berarti macam Dah lama-lama pun rasa. dia betul lah, pedas-pedas manja betul lah. Manja-manja. Lama-lama tambah hok. Aku tu apa? Hai. Kaila ada tengok tak? Ni. Baiklah. Ya. Ni Naura. Tengok ha. Dia dah rasa Maggi lagi lah. Ya. Nak dibuka kan ni. Ya. Sini dah ni ya. Makan ni. Weh, boleh habis ni. Man, dah taruh bawang. Bawang. Ada macam Memang perisa je. memang perisa dia. Memang bumbu dia.
Sedap bawang nyeri. Balik terawih terus makan ni. Tahu yang saya makan. Memang gemuk. Diet hilang. Kita orang bukan geng diet. So, kita geng makan. Siapa tu? Taruh. Makan dia terus pergi kat timbang. Air putih. Oh, tak payah. Yang ada. Saya sebenarnya kenyang. Nak makan apa tu sebenarnya. Sebab apa korang? Kan bulan puasa macam-macam kita makan. Banyak kita makan tadi korang. Minum air. Makan kebab. Okey, Makan- Rin. Untuk rasa ramen black bean ni, Okey. Melak bagi berapa rating? Rating berapa? So, kalau saya bagi rating 8/10 lah. Mantap. Pak Su, Sama lah. 8/10 lah. Sebab Caca? saya pernah rasa yang Cik Su ada lagi sedap. Dengar tadi tengok. Okey. Kata 10/100. Wow, 10/100 lah macam. Macam mana tu? Mana tu? lagi sikit korang. Kalau Harry digabungkan dengan Pak Su memang gempak. Memang. Tapi kalau saya dengan Caca dengan Pak Su je macam kurang lah. Tapi kalau ada Harry memang boleh habis. Dengan Caca. Caca tapi. Kena pula lepas ni ayam Riches level yang paling high. Menangis lah kita makan tu. Harry pernah makan ayam Riches level 4 Harry. Dia tempat. 4. Korang sama tak yang kita pergi makan Ricis tu yang dekat apartment? Tak ada. Tapi Pak Su lagi hebat. Dia boleh makan sebab dia telan isi je. Betul. Isinya sedap. Kulitnya saya bagi dia biar dia pedas. Pandai dia plan dia. Tak boleh dia. Sos dia pedas gila tu. Jangan kalau pedas. buat pedas boleh. Mata merah. Dia sampai tahap kita nak cari ais. Menangis tu. Mana tak tahan. Mantap ya. Kimchi lah. Tapi kalau makan Riches yang paling pedas tu kosong bahaya kan sebenarnya. Betul. Bahaya. Bahaya. Khusus. Kalau nak makan pedas-pedas, make sure kena diisi perut. Tapi kalau nak makan pedas-pedas, rasa nak hilang, senang. Korang mandi kolam. Bukan. Minum air suam. Yes. Tak, mandi kolam sama juga. Minum air suam. Mandi kolam. Minum air suam. Mandi kolam. Kalau rumah kau tak ada kolam? Ha? Mandi dalam rumah. So maksudnya salah satu alternatif lah. Tak, maksud aku, Balas lah. Aku cakap lagi Iman punya asal aku kalau lepas mandi tu lapar, pedas rasa hilang. Makan. Nanti lepas tu baru rasa pedas. Macam itu. Oh. Kalau Okay. maksud kau tu nak menghilangkan pedas. Habis tu Nak dah makan tak? pedas, tak hilangkan pedas lah. Dia Mula-mula. sidang parlimen dah kat sini. Jahanam. Enam. Caca kuat puasa tak? Tak. Mana? Okay, Cik Khairi, macam mana rasanya? Rasa dia mantap. Semantap. Kita tengok boleh habis ke tak. Tapi Rin memang betul sedap Baging kau Rin. Tak. Mana? Ni mi ni. Dia Tak macam Maggi kari macam tu lah. Tak Dia adalah macam Maggi yang sinonim orang selalu makan. Black bean, Macam black yang sebelum bean. ni kan ada Maggi carbonara. Betul. Yang cheese apa semua tu kan. Ada yang lagi sedap. Betul. Kenapa mana? Ikut selera lah. Ikut selera orang lah. Jenis Tapi ni kalau ada telur lagi ada lebih yang sedap. dua tau. Ada yang pedas, ada yang tak pedas. Saya ni yang versi pedas. Ada betul. dua tau korang. Saya nak beli yang carbonara tu tapi mak saya tak bagi. Kenapa? Kita kalau yang ghost pepper tu memang paling pedas. Weh pedas Rin. Pedas, Jangan. Rin. Jangan. Tahu tadi dah makan ghost pepper tu taruh cili. Mampus. Jangan. Pedas. Serius aku cakap. Kau makan sikit macam berapi. Jangan tu Cik Eri punya. Ya, ini untuk air apa? Kan? Untuk Pahit ada Kalau taruh akar. telur tadi lebih sedap. Itulah malas aku nak goreng. Kalau tak terus sedap. Telur mata. Memang telur mata memang sesuai dengan telur mata. Sebab lah biasa penat. Dah puasa. Biasalah korang bulan puasa kan Oh, korang. pedas juga. Pedas kan? Sebab tak nak membazir bulan puasa kita habiskan juga. Oh, Bikin kan? bagus. Tengok. Ya, betul. Tengok Kuat. korang. Pelan-pelan. Pelan-pelan tapi pasti. Malu-malu tapi mahu. Macam mana lagu tu ni? Malu-malu tapi mau. Dia orang yang ku cinta. Betul kan? Alah. malu tutu. Mau. Mata bertemu
tentang mata. Diam-diam jatuh cinta. Ada yang suka. Lain macam boleh dia. Jangan kau. Mau lagu dia. Kenapa kau ni? Ada apa? Kenapa? Kau ambil pasuk. Ada orang tak biasa makan pun dia juga. Ya, betul. Mana? Jajak. Kimchi ni masam. Kena bagi. Kimpin. Kenapa kau ni? Kenapa? Orang buat tahu kat kau. What's your problem? Kenapa? Stupid. His problem is in himself. You, my name is back. Lain macam. Don't touch anything. Oh, pandai dah ni sekarang. Don't touch anything. Editing you, me, you, me. Kau cakap apa yang tak faham? Aku cakap, engkau cakap nak apa? Don't touch anything tu maksudnya tak jangan aku pegang. Jangan. Salah woi. Lain macam. Don't touch anything tu. Tu Jangan maksudnya tak jangan sentuh pegang aku. Nah, jangan pegang apanya. Jangan aku pegang. Jangan aku pegang. Ni kalau tengok Kita tasul. Kelas tak? Kita tasul. Woi, bagian Harry dah habis dah korang. Gila memang. Wah, memang kuat ada korang. Sedap. Jangan korang bagi ricis korang tu tinggal tulang. Betul. Betul. Tapi tak boleh hari Harry kuat. Tapi hari kuat. Nanti kita beli yang level 5 ni. Apa tu? Video. Ricis yang biasa kita makan dekat Times Square. Ri, first time yang kita makan ricis kat mana ni? Zaman Sarah kan? Tak salah dekat Wan Utama. Kita first makan kan? Bandar Utama. Bandar Utama. Betul. Bandar utama yang dekat dengan square tu. Bukan. Bukan? Itu lain. Oh ya, bukan. Maksud aku, Yang first time kita makan. yelah bangunan sini tu aku ingat yang kita nampak di tepi jalan. Memang tepi jalan tak ada tengah jalan. Mak. Pasti cakap stupid tadi. Boleh masuk. Betul lah Harry ingat. Betul kat Wan Utama. Bandar Damansara. Tu ada lampu merah tu. Lampu merah. Dia black ya. Aiman cuba nak membayangkan, nak imagine. Nak Tapi lain macam Aiman punya. Okey, betul-betul yang itu. Yes. And then yang next You tu know? kita makan dekat ni kan. You know? Dekat Times Square lah paling senang Jangan buat nak masuk dalam. You know? Don't touch anything. Jangan masuk dalam. Macam mana Iman kalau dia awet lah. Dia explain kan dengan awet dia lain macam. I love you. Okey korang. Memang diorang hebat. Harry memang Dah hebat. sikit tu. Kita boleh buat sahur nanti. Boleh buat sahur. Ataupun kita orang ada orang belakang takbir. Jangan risau. Takbir banyak lagi. Boleh habis. Takbir banyak. Ada takbir. Takbir. Memang dah mula rasa pedas. Kan. Ada pedas. Woi. Fahal kau ni virus lah. Don't touch Woi. anything. Minuman siapa saya tak tahu, tapi saya cuba minum. Itu punya engkau lah. Katanya awet muda. Muda. Tapi memang tu sarang burung mau benda. Sarang burung dengan kurma. Aku buatin dengan madu. Sarang burung apa? Sarang burung dengan kurma dan madu. Aku buatin dengan madu. Madu apa? Madu yang apa? Bawang. Rasmi Khalif Fazia Gaus. Balik minum sekarang. Okey korang, so kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Kepada korang yang tengok video YouTube channel Tasabah Habib, Terima kasih. kepada anda like, komen, share, subscribe channel kita. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah SWT. Walau di mana saja korang berada. Korang berada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa Kalau lagi. korang nak tengok kita konten lagi dengan Khairi, korang boleh komen. Komen. Makan apa? Makan ricis level 5. Astagfirullah.